ada karnival. Korang. Ada karnival korang. Jom pergi. Jom. Okay. Sekejap. Kenapa macam seram je karnival je? Kan? Karnival je badut. Sini korang. Okay, sekejap. Kenapa macam seram je karnival of terror? Mungkin ni karnival dengan rumah hantu kot. Kan, tapi takkan lah, saya rasa memandikan je. Korang tunggu sekejap kat sini. Saya nak tanya budak tu. Okay. Budak. Apa? Karnival ni dah lama, dah kena kunci. Ramai budak yang mati. Habis tu macam mana? Pagar dah tutup. Pagar dah tutup korang. Cuba tengok belakang. Pagar dah tutup. Budak ni kata kita akan perangkap kat sini selamanya. Terpaksa kita kena cuba main. Ya. Dia kata memang kita kena main untuk keluar daripada sini. Tidak. Kita akan terperangkap. Macam mana? Rasanya memang kena. Saya rasa saya guna satu kuasa ni. Assalamualaikum. Selamat datang ke video Aki Gaming Channel. Dan guys, itu semua dia joking ya. So saya nak buat video lagi guys. Bersama Nana dan satu orang ni. Korang tahu tak siapa? Orang baru iaitu bernama Firas. Nama dia Firas lelaki ya. Cakap lah. Kat Roblox nama dia Firas lelaki. 846 saya letak. So sebelum hari ni saya akan buat video keberapa tu saya pun tak tahu. Tapi hari ni kita akan bermain game Carnival of Terror. So kita akan bermain 3 lah sebab game ni macam adalah seseram kan. Kena kejar dan badut. So sebelum kita main, jangan lupa like, subscribe, komen Aki Gaming Channel. Jom kita main. Jom kita masuk. Ni bayar tiket dia. Ni roller coaster. Bukan naik roller coaster. Okay, ni ada lava. Okay, so kita dah checkpoint. Kita baru sampai. Jom ya main. Alamak jatuh. Oh, ini ke roller coaster yang lain? Roller coaster? Tu kan ada roller coaster tenggelam dalam lava. Macam mana Fira boleh? Firas! Ada belok je jom. Ikut. Asal pecahan. Ni kita orang dah lama tak main OB ni. Ni OB lama. Saya pernah main cuma dulu kan saya tak buat video. Kan? Weh, korang buat apa bawah tu weh? Korang tinggalkan. Bawah tu seram lah. Dan macam biasa saya lupa lah gameplay dia macam mana. Ya, sebab dah lama kan. Ni kalau kita jatuh, macam mana Fira boleh sampai? Selalunya dia noob kalau main OB kan. Tapi OB dia selalu pandai makan. Dia mati dah. Klik baru kata pro. Baru kata pro. Api ni kena hati-hati. Dia tak pandai main tower, dia pandai main OB. Api kena. Kalau saya pandai main tower. Saya tak pandai main OB. Tiba. Nana lompat je tu selamat. Sini. Dulu jatuh dia. Dulu kat sini dekat game ni. Part paling susah kena kejar tu kan. Dia orang sampai situ dah. Kita tak payah cakap pro kat Fira, nanti dia jatuh je. Kita tunggu dia dulu. Tunggu dia. Cepatlah. Lambat Mak jatuh. Senang je tu, pergi tu tengok, ikut arah dia. Kan ada hujung-hujung tu, ikut je. Hati-hati. Please lah, jangan jatuh. Sikit lagi. Jalan perlahan. Okay, kita adalah trio guys. Okay, yang ni jangan tu ni kena ambil dengan badut. Hampir nak kena. Terima air. Yeah. Cepat. Okay, yang ni pun. Ini susah sikit lah ya. Okay, ni yang paling tak suka ni. Lama. Ni kena kejar. Tak. Habis tu ni lama ni nak sampai ke atas. Alah. Lupa nak tu. Aduh, Fira ni jatuh je.
Baru tadi kata pun. Dah jatuh. Tak apalah ya. Dia sebenarnya dah lama tak main Roblox. Dah sampai dah. Lah. Tunggu Firash. Ni susah juga ni. Tipis. Sekejap, mana dia? Cepat. Lompat perlahan. Jangan lompat je. Lompat perlahan sikit. Satu-satu. Tak terjatuh balik. Cepat. So, saya rasa kita buat video lama lah. Video lama sikit. Cepatlah. Sikit lagi. Cepat sikit lagi. Jangan jatuh. Jatuh siap. Lurus je. yang ni kalau yang ni susah. Dah saya jatuh. That's gonna hurt. Benda suara Kan Firas jatuh. Ni kena hati-hati. Saya tak jatuh lagi. Kalau saya tak payah hati-hati lah. Saya ni memang probi. Nak cakap #Akif memang pro. Cepat korang. Dah sampai dah. Tak, saya tak pro pun. Saya dah sampai. Ush, cepatnya Nana. Dia power of botak. Dia power of apa kat Upin ni siapa yang botak? Ipin Dia power of Ipin. Ya Allah, tak duduk lah. Hati-hati. Dah sampai korang? Dah. Payah jatuh. Itu payah. Anjay payah. Sama-sama. Saya nak kena kerja guys. Sabar payah. Sebab apa? Firash tu dia mesti takut. Okey, ni kan. Dah nak kena kerja kan? Lepas ni kot. Baik. Aduh, kena gaji. Okey, yang ni senang. Kalau benda tu turun, terlompat. Dah sampai. Aduh. Ni. Naik tangga. Jangan naik lagi. Kita kena sama-sama naik. Sabar. Sabar. Payah. Kata-kata hari ini. Jom. Kata-kata hari ini. Okay. Subscribe. Betul. Ni. Okay, Teh. Tu. Alamak, tu subscribe pula. 1, 2, 3. Mana badut? Lah! Tak suka. Cepat korang. Cepat payah tak sampai dah. Turun naik. Dah. Payah mati. Okay, nice. Saya dapat. Payah mati. Kita tunggu payah dulu. Saya rasa dah senang lah. Okey dah. Tapi bohong. Okey dah. Tak apalah. Tunggu payah kat sini lah. Cepat. Mana dia? Roller coaster warna apa? Ni. Warna merah. Okay. Tu. Permainan ni apa yang tutur apa? Turun naik. Memang pening lah. Okay, ni balon ni lagi. Sumpah lagu dia macam seram je. Dah nak sampai pergi mati. Balon ni masih besar. Comel lah. There's only hanya ada satu. Baru sempat baca semua. Only one way lah. Nanti kita naik sama-sama Pelan-pelan Okay. Jam. Ya. Naik terus. Wow. Macam kena prank je. Dah nak jatuh tapi naik balik. Dah satu kali je naik turun. Mana? Tunggu Firas. Jom. Okay, ni susah juga. Susah. Okay, naik kat lilin. Tak boleh. Allah! Mati guys. Lah sama-sama mati. Sabar.
Allah mati ya Allah. Tunggu Aki. Susahnya. Tunggu Tunggu Aki. Sini balik. Ya jutanya. Juta. Okay dah jom. Checkpoint ke? Tak checkpoint. Okay ni hati-hati. Tak checkpoint. Ni paling susah ni. Ni lah paling susah, tak apalah. Ni lah Okay paling ni ada susah. checkpoint. Ni susah. Kan? Jalan. Ya Allah. Kena tolak. Supaya macam tu je. Great jump skill. Ternyata payah itu pro. Ya, pro. Supaya boleh lalu macam tu je. Wah hampir nak mati. Jom. Oh, ni yang ni kan. Yang ada lalu, apa entah. Portal ke neraka. Alamak. Punya. Okay. Gunung berapi. Ini semakin jauh. Semakin lama semakin jauh ni. Api. Kenapa saya macam dengar suara? Lama betul lah api ni jalan. Aduh, api ni lambat Bobo Boy Blaze. Taklah bobo tak laju. Alamak, ampun jauh. Kat sini juga Cepat. susah. Cepatlah deh. Sini susah Dah juga. datang. Dah datang. Apa rasanya Fijra tak boleh lalu? Kan? Waktu dulu pun tak Tunggu dulu. boleh lalu. Okay, kalau lari ni kita kena sama-sama Sekejap, tunggu. Tengok Firas. Hampir jatuh. Cepat. Jangan lompat. Naik je ke atas. Lawa. Aduh, jatuh je lah. Firas bilik. Tolong aku. Tolong kaki saya sakit. Tu ada lava guys. Gunung berapi. Lah. Kasih sini. Kita ni pergi sini ke bawah. Tengok ni. Dah lah jatuh tu lah. Nama untuk Firash. Kita baca dulu budak cakap apa. Ini adalah api kuning. Apa? Macam tu je. Ush. Okay. Ini adalah api kuning yang akan membuat kamu lari laju. Okay, jom. Sekejap. 1, 2, 3. Kami. Kalau lari ni boleh ni. Jom. Ui, laju ni guys. Ni lagi laju daripada bobo-bobo halilintar. Taklah. Rasanya tak. Sekejap, ni kena tunggu sekejap. Allah, hampir mati. Payah jatuh. Okay, dah sampai. Baru cakap hampir mati, dah mati. Aduh. Okay. Okay, ada api biru. Aduh. Lambat Okay, kita stop dulu sampai Firash sampai ke sini ya. Okay. Cuma Okay. Sabar. ni lompat tinggi pula. Belum mula lagi. Okay, so payah dah tu dah. Sekejap juga Okay, jam bahaya. Tinggi juga ya. Lompat dia macam menarik Cepat. Tinggi. Weh. Macam tak tinggi je, hampir jatuh. Kan? Ini lurus pula. Ya Allah, lamanya. Ke atas. Korang dah kenapa? Tu. Kuning ni lagi ya. Lepas tu nanti kita akan susahnya. Okay dah. Ya. ni kuning ni kita akan laju lagi kot. Lepas tu kita akan lompat ke lava tu. Kan? No. Ya. No, jatuh guys. Dah. Lah, jatuh. Oh, ni rumah hantu pula. Full house. Oi, susah. Gunung berapi dia sangat panas. Bismillah. Berjaya. Panas. Oh, kita okay. Di sini korang Sabar. lagi. Kita macam buat cerita lagi macam tadi.
Go. Okay, set. Lah. Ini rumah hantu. Ini rumah hantu. Yeay. Ada budak ni lagi. Kawasan ni seram. Memanglah sebab ni kan rumah hantu. Tapi katanya ada trap. Alamak, perangkap. Okay, dah jom. Dah buat dah. Beli tiket dulu. Oh, ni fun lah. Tak ada Nak hantu. full. Punya end dia jatuh. Fun house. Rumah gembira. Alamak, takutnya. Ush. Oh, ni yang ni makin lama makin kecil kan. Alamak. Apa? Susah lah. Tahu tu dia punya macam pujung dia. Skrin Macam- saya pun dah tak elok. Macam ilusi. Tak Kan? tu. Dah lah lambat jalan dia. Perhatikan kat bawah je. Memang Susah lah. makin lama makin kecil. Firas dah ni ke? Di mana? Ni dah. Dah. Katanya. Alah. Dah tahu dah. Laser ni kena kat sini. Baru lompat. Nangis lagi. Wajib 1000 tahun. Makin lama ke makin besar? Makin besar lah. Tahu tu. Kecil je Nana. Tu makin lama makin besar. Kat Nana lu makin tinggi. Sekejap. Kita kecilkan tu. Kecil dia. Kecil. Alah. Kan? Maju 1000 tahun. Okey dah. Belum. Okay, kita settlekan Nana punya OB dulu. Okay, so. Perlahan je lantai. Okay, cuba. Oh ni mirror pula. Mana lu? Lah! Bukan nak tunggu. Tadi sabar. Aduh, sibuk je. Sekejap ni. Sekejap ya. Okay. Saya tengah mainkan handphone Nana. So, saya tahu efek sebab saya tahu. Halo. Satu. Tiket lagi. Okay dah. Akhirnya. Jom. Setelah 1000 tahun. Sekejap. Jangan pergi lagi kat pintu dia. Sabar Sabar apa Nana tunggu dulu. Trap dia besar Apa ni perangkap beruang ni? Macam kat Granny tu. Jom. Tak sabar nak Oh ni. Oh ni lelang. Macam stumble guys. Lah. Apa honeycomb kan? Stumble guys. Saya tak boleh download tu sambal guys. Tak kenapa. Apa? Hampir mati. Dia ni susah ni. Dia ke belakang. Alah. Ya tunggu. Ish, payah. Hantar je. Firash. Kan? Mati. Hampir nak menang. Pro-nya. Kita kata dia pro, nanti dia mati. Tak, tu mati. Nana yang mati. Kan tadi kan kita cakap bayar pro, lepas tu dia mati. Kita kata dia pro je. Aduh, tak kena pun. Kena sikit pun tak boleh. Roblox. Nasib bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa, dia kena report dia. Tak kena. Tak kena pun. Warna merah tu. Warna merah susah. Nana pun start dekat biru. Merah nanti lagi susah. Minggang Jalan cepat. Siapa? Tak kereta. Nasib. Dah. Okay. Jom. Payah tak cakap banyak tu. Cakap sikit-sikit lah. Payah tak nak cakap pun. Oh, roller coaster. Ini baru roller coaster. Dah masuk. No. Lahannya selahan. Cepatlah payah. Kita kena zoom out. Zoom in. Zoom out. Zoom in. Zoom in ke belakang. Oh ni
Badut tu masa dekat sana. Ya. Tu, badut tu. Kenapa aku lagi laju? Oh, ni. Uish. Yang lambat selalu menang, guys. Kalah badut tu pecah. Yo! Oh! Yo, kita dah menang! Lah, menang. Dia lambat. Itulah siapa suruh lambat. Kita menang, guys! Akhirnya Akhirnya kita menang pun. Apa? Duit nak. Lu dah ambil. Dah ambil duit dah. Baru nak ambil duit. Dia tak boleh lari aja. Kan? Ni buat apa ni? Ni dapat duit. Bagi supaya pula. Tu duit tu. Tu warna kuning. Tunggu je. Dia belum spawn. Dah ambil tadi. Ambil cepat. Okay, kita try review. So, kita dah... Main obi lagi. Boleh? Okay, kita akan main obi lagi ya. Next video. Ya. Mana orang lain? Kita dah menang lah. Dia pergi cepat. Jom. Tu jauh ni tak payahlah. Katanya boleh laju. Soalnya menang kita dapat laju kan. Dapat tinggi. Obi-obi yang lama-lama. Alah, tak apalah guys. 2003 ke atas. Ui, 2003. Fira sanggup nak jalan jauh sama. Dia semua sanggup. Dia tak ada apa-apa pun. Tak tu bawah dia. Bawah tanah ni. Tu yang tadi susah tu. Dah lah, jom kita end. Jom lah. Kita Payah. end. Mana ni? Mana Firas guys? Elah. Kita reset terus biar dia mula dia balik. Wala tu. Lah. Kenapa ni? Kau nak end? Nak Allah. Dah kita end je lah benda-benda lah. So itu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, aktifkan channel. So payah tak ada sebab dia dah leave. Orang kata reset dia pergi leave. Memang nakal. Itulah siapa suruh merayau. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Bye-bye. Saya rasa kita tak boleh buat thumbnail ni. Sebab apa tak ada Firash. Kami lah 3 orang sebab ada 3 orang kan tadi. Apa kata thumbnail ni yang tu apa yang masuk rumah fun house tu. Itu aja. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Bye.